kesyukuran Omar dan Sarimah pada 21 Oktober 1987 ini. Kita amat berbesar hati dengan jemputan Omar bin Mohtar selaku Ketua Pemuda Parti Gerakan Negara, dan jutaan terima kasih juga pada Tuan Haji Mohtar, Timbalan Ketua Parti Gerakan Negara, kerana menjemput kita semua kemari. Terima kasih. Untuk you, semua mesti okey punya. Hadiah. Kan cantik pakai kebaya ibu. Awak tangkap gambar je, Bu. Macam ni boleh kan? Susah sangat dengar cakap. Bah. Ya. Jom. Jom. Bah. Ya. Boleh. Sepuluh saat dari sekarang. Assalamualaikum. Terima kasih semua kerana sudi hadir untuk meraihkan isteri tercinta saya, Sarimah. Seperti semua sedia maklum, 7 bulan lepas tragedi menimpa keluarga kami dan isteri saya hilang upaya untuk minta maaf. Tapi semakin hari, saya semakin sedar saya tak boleh putus asa. Jadi saya bangkit. Saya jadikan tragedi ini satu peluang untuk merapatkan lagi hubungan kami sekeluarga. Dan Alhamdulillah, berkat doa dari ayah saya, Pak Mohtar, adul kita, dan juga sokongan anda semua, saya kini lebih bersemangat untuk berjuang. Saya takkan berhenti untuk membawa suara anak muda daerah Pasir Larum. Tuan-tuan dan puan, tahun ini saya, Omar bin Mohtar, akan bertanding untuk jawatan Ketua Bahagian Negeri Parti Gerakan Negara. Terima kasih semua. Abang Om, Ya, boleh kita ambil gambar? boleh. Kita sokong, Pak Om. Terima kasih. Kat sini boleh? Sini. Sini, okey. Boleh. Baiklah. Bawah. Tolong takkan bawah. Tukar sikit. Kejap. Terima kasih, kejap. Haji, nak balik dah ke? Ya, bawa Om. Teringat aku, waktu kamu budak lagi, mandi telanjang kat parit depan rumah Haji. Sekarang nak lawan Haji pula, ya? Haji, nak cuba je. Haji pun tahu saya malam lama nak bertanding.
Baguslah tu. Ya. Hidup ini memang kena perubahan. Betul. Hebat. Anak dengan ayah gabung. Saya nak kena cari timbalan baru pula. Ya tak? Kalau dia menang sekalipun, belum tentu dia tarik saya jadi timbalan dia. Mana tahu rezeki. Tak apalah. Saya beransur dulu. Terima kasih sebab datang, Haji. Kita jumpa lagi. Baik. Om, ini baru permulaan. Om kena bersedia. Haji, saya balik dululah. Ya. Omar, Ya. mesti okey. Terima kasih. Santai balik. Andai sayu padamkan namaku, semoga kau bahagia selalu. Semoga kau aman selalu. Semoga kau bahagia selalu. Semoga kau aman selalu. Seperti semua sedia maklum, 7 bulan lepas tragedi menimpa keluarga kami. Saya kini lebih bersemangat untuk berjuang. Deki orang ni, kau dah berakar macam ni. Ayah. Tak pelik ke Kak Safa mati macam tu je? Macam mana kalau Kak Safa tak tenang? Bila iblis berbisik, yang hina pun boleh jadi mulia. Apa jadi? Wala ya Allah, semua. Ada benda yang tak kena dengan pangkin tu, Bah. Apa jadi? Apa jadi? Apa jadi? Dalam dunia ni, manusia lagi hantu daripada hantu. Tengok ni. Ni bukan